Didik TV KPM. Kita cuba untuk melahirkan insan terpuji di kalangan murid-murid SK Demik 2 ini. Kita mahu murid mempunyai sifat empati, sifat sayang pada diri dan juga alam. Melalui program ini, saya belajar bahawa dunia ini bukanlah untuk manusia sahaja, tetapi ada juga makhluk lain yang perlu meneruskan kehidupannya. Pagi yang tenang disambut dengan langkah kecil murid. Dengan semangat yang terpancar di wajah, mereka bersedia memulakan hari. Terkenal sebagai seorang yang aktif dan prihatin di sekolah, Fahman Syafi Saidi atau Fahman ialah murid tahun 5. Selain itu, dia turut memegang jawatan sebagai Naib Pengurusi Pengakap Kanak-Kanak. Nama saya Fahman Syafi bin Saidi. Saya dari tahun 5 Al-Furqan. Saya memegang jawatan sebagai pengawas sekolah di SK Demik 2. Putri Nurmia Ashifa atau mesra disapa Mia ialah murid tahun 6 yang menyerlah dalam aktiviti ko-kurikulum. Dia aktif dalam pelbagai sukan seperti bola jaring, bola tampar dan bola sepak perempuan dengan pencapaian yang membanggakan. Nama saya Putri Nurmia Ashifa binti Muhammad Fikri. Saya dari kelas 6 Al-Furqan. Saya memegang jawatan sebagai Ketua Pengawas Perempuan di Sekolah Kebangsaan Demik 2. Kota Baru, Ibu Negeri Kelantan Darul Naim, kaya dengan nilai budaya dan warisan yang terus mekar dalam kalangan masyarakatnya. Ditubuhkan pada tahun 2003, Sekolah Kebangsaan Demik 2 terus teguh mencorak pendidikan, melahirkan insan yang berilmu dan berjiwa ihsan. Berkhidmat lebih 3 dekad dalam bidang perguruan, Ashhan Abdullah merupakan guru besar sekolah ini sejak November 2023. Dia bertanggungjawab untuk meneruskan legasi pendidikan yang berteraskan kemanusiaan dan keprihatinan di sini. Bilangan murid sekarang ini telah menjangkau 625 orang. Kita mempunyai bilangan guru dan juga AKP seramai 62 orang. SK Demik 2 ini merupakan sebuah sekolah yang menjadi tumpuan kepada para ibu bapa untuk menghantarnya di sini atas beberapa keistimewaan yang ada, terutamanya dari aspek landscape dan juga prasarana sekolah. Dan selain daripada itu, kita juga berjaya memupuk nilai sasiah dan juga keistimewaan dalam bidang sukan dan juga permainan sehingga ke peringkat kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelahiran Ipoh Perak, Faridah Abdullah antara pendidik yang mula bertugas di sini sejak 4 tahun yang lalu. Dia juga berperanan sebagai penggerak sebuah program amalan sasiah murid yang dinamakan Sejernih Langkah Lestari Alam. Ini kotak dah. Kata soalan. Lagi? Benda apa? Okay, matlamat program kita ini adalah lebih kepada penerapan amalan sasiah murid yang baik dalam kalangan murid-murid. Sama ada untuk diri sendiri, orang lain maupun alam, khususnya haiwan. Ada sesiapa yang nak? Program Sejernih Langkah Lestari Alam memberi ruang kepada murid memupuk nilai kasih sayang, ihsan dan tanggungjawab melalui aktiviti bersama haiwan. Dengan kerjasama pelbagai pihak, murid bakal didedahkan dengan kepentingan menjaga kebajikan haiwan dan kelestarian alam. Antara pengisiannya termasuklah perkongsian mengenai penjagaan kucing, pameran haiwan serta aktiviti memberi makan kucing jalanan di kawasan pantai.
Semasa kamu pulang dari sekolah kamu, melihat seekor anak kucing terjatuh ke dalam longkang. Apakah yang akan kamu lakukan? Kita perlu ambil berat tentang nasib haiwan terbiar kerana haiwan juga merupakan ciptaan Tuhan yang perlukan kehidupan yang baik. Waktu rehat bukan sekadar masa untuk murid menikmati makanan dan melepaskan lelah. Bagi segelintir murid, khususnya Mia, inilah saat untuk menyantuni makhluk kecil yang sering terpinggir di tepi kawasan sekolah. Menjaga kebajikan haiwan bermakna kita perlu memastikan haiwan-haiwan turut mendapat kesenangan hidup seperti manusia. Sebagai contoh, mendapat makanan dan mendapat tempat tinggal yang sesuai. Sementara itu, Fahman dan rakannya turut mengambil inisiatif dengan meletakkan tabung dana kucing terbiar di laman Bestari. Ini bagi mengumpul dana untuk membantu keperluan asas kucing jalanan seperti makanan, rawatan dan perlindungan yang selayaknya. Dik, Paman, berapa banyak dah tabung awak ni dapat duit hari ni? Tak banyak sangat. Kami dapat seminggu 750. Oh, matlamat program yang kita laksanakan ini ialah yang pertamanya kita cuba untuk melahirkan nilai murni insan terpuji di kalangan murid-murid SK Demik 2 ini untuk saling cinta mencintai antara hubungan manusia dengan manusia. Selain itu diperluaskan lagi kepada hubungan kasih sayang dan juga nilai empati murid-murid kami kepada alam, terutamanya haiwan, termasuklah kucing. Tabung kucing awak ini dapat membantu haiwan ini untuk kelestarian alam. Dan saya doakan mudah-mudahan amalan ini bukan hanya dapat diteruskan oleh awak berdua tetapi akan diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Nilai utama yang nak kita sampaikan dalam program ini lebih kepada amalan sasiah murid. Kita mahu murid mempunyai sifat empati, sifat sayang pada diri, pada orang lain dan juga alam. Sebab kombinasi sifat-sifat ni kalau ada dalam setiap murid, dia akan membentuk seorang murid yang holistik dan boleh menepati ciri-ciri karomah insaniah. Pada hari ini, Fahman dan rakan membantu guru mengira kutipan dari tabung dana kucing terbiar. Mereka bukan sahaja belajar tentang amanah dan tanggungjawab, malah menyedari bahawa setiap sumbangan mampu memberi harapan baru kepada haiwan yang memerlukan perhatian serta kasih sayang. Kebaikan yang saya peroleh ialah saya dapat belajar untuk menjadi seorang murid yang prihatin terhadap haiwan, khususnya haiwan yang terbiar. Selain itu, saya juga dapat melatih diri supaya kasih dengan semua makhluk, tidak kira manusia, haiwan maupun tumbuhan. Di satu sudut lain, Mia bersama rakan tidak terkecuali untuk menyumbang tenaga menyiapkan tabung makanan kucing bersama guru. Usaha ini bukan sekadar aktiviti biasa, tetapi ruang pembelajaran tentang nilai prihatin terhadap makhluk Tuhan. Di dalam program ini, saya ditugaskan untuk membantu guru melancarkan lagi program ini. Sebagai contoh, menyiapkan tabung sumbangan untuk kucing. Nak maklumkan, insya-Allah esok
Cikgu Faridah inginkan pembabitan murid secara lebih mendalam dengan program, termasuk dalam fasa persediaan. Oleh itu, Fahman dan Mia diajak untuk turut sama membeli makanan kucing bagi aktiviti dengan kucing jalanan nanti. Untuk program ini, kami telah melibatkan utamanya ialah komiti sekitar yang terdiri daripada para ibu bapa, PIBG Sekolah Akademik 2, dan kita juga melibatkan antaranya ialah pet house, dan kita juga melibatkan pengusaha yang menjual makanan kucing yang terdapat di sekitar Kubang Krian ni lah. Daripada tu kita nak Perbincangan antara pihak pentadbir sekolah dan Cikgu Faridah dibuat bagi memastikan segala aktiviti yang dirancang dapat berjalan lancar. siap untuk Mia dengan Fahman Syafiee baca esok. So, kalau tak ada masalah apa-apa, saya rasa program kita ni akan berjalan dengan baik dan pastikan kelangsungan majlis itu dapat disempurnakan dengan jayanya lah. Okey, melalui aktiviti ini, jika dilihat secara teliti, utamanya kita dapat melahirkan murid yang benar-benar faham tentang kehidupan habitat itu sendiri. Dari segi keperluan kepada contohnya haiwan seperti kucing ini yang memerlukan belayan, kasih sayang dan juga perhatian daripada seorang manusia. Persediaan untuk program sejernih langkah lestari alam giat dijalankan. Ibu bapa turut hadir membantu, bersama-sama menyokong usaha mudi sekolah dalam merealisasikan program ini. Assalamualaikum, Ibi. Berusia 46 tahun, Muhammad Effendi Jaafar ialah Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Akademik 2. Dia yang mempunyai hubungan baik dengan pihak sekolah sudah berkhidmat bersama PIBG sejak kira-kira 5 tahun lalu. AJK biru kita, komuniti kita ni terbaik. Sebab apa? Sebab daripada GB untuk program ini. PIBG memfokuskan program kepada haiwan adalah untuk memupuk kasih sayang. Supaya murid-murid, contohnya Akademik 2, dia boleh dipupuk daripada kecil lagi. Kecil daripada sekolah rendah kepada sekolah menengah kepada IPT sampailah dia dewasa dan jadi masyarakat. Itu yang PIBG amat-amat sokong sangat program macam ni. Suasana petang yang mendamaikan di Bandar Diraja Al-Muhammadi, Kubang Krian. Kalau bahagian ni, makanan biasa-biasa je. Kalau nak bagi ke kucing terbiar, kita boleh suggest kat ni. Okey. Suggest yang ni. Seperti yang kita buat dalam program sejenis langkah lestari alam ini, dia merupakan lebih pada aktiviti luar. Murid mengumpul membeli makanan kucing, kita bagi pengalaman membeli makanan, dan kita juga bagi pengalaman untuk memberi makanan kepada kucing-kucing jalanan yang kita pilih, iaitu di PCB. Program sejernih langkah lestari alam bukan sekadar aktiviti kebajikan haiwan, tetapi peluang untuk murid memupuk sifat ihsan kepada haiwan dan menanam rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar. Sebagai manusia, kita perlu menghargai segala ciptaan Tuhan. Dan yang paling penting, kita bertanggungjawab untuk menjaga alam demi kesejahteraan kita juga. Boleh AJK biru tu kalau boleh kita nak suruh. Sementara itu, Effendi bertemu beberapa wakil jawatan kuasa PIBG bagi berkongsi idea untuk memastikan kejayaan aktiviti itu nanti. Inilah bukti bahawa kerjasama erat antara sekolah dan ibu bapa mampu membawa manfaat yang besar untuk semua. Pak kita buat tahu AJK kita ni banyak orang panggil ya, diakui sendiri. Hubungan komuniti ibu bapa dan pihak sekolah tentang program ini amat-amat
cemerlang dan terbaik bagi saya. Sebab apa? Dia telah memupuk satu kesepakatan, hubungan di antara komuniti, AJK, PIBG, pihak sekolah. Walaupun dengan kucing, tetapi hubungan inilah di antara kita sebagai masyarakat. Itu salah satu contoh bagi saya. Memang terbaiklah program ni. Pada malam ini, Mia meluangkan masanya bersama keluarga. Bagi dirinya, saat bersama keluarga bukan sekadar detik kebersamaan, malahan ruang untuk menyemai kasih sayang. Tidak hanya sesama insan, tetapi juga terhadap haiwan peliharaan. Inilah kali pertama saya terlibat dalam program ini di sekolah. Di rumah juga saya turut mempunyai kucing jalanan yang dipelihara. Hari yang dinantikan telah pun tiba. Program Sejernih Langkah Lestari Alam membuka tirainya dengan ucapan alu-aluan oleh Guru Besar SK Demik 2, Ashan Abdullah. Murid SK Demik 2 ini mempunyai nilai yang terpuji, yang sentiasa peka kepada kebajikan haiwan-haiwan seperti kucing-kucing berkeliaran ini yang memerlukan belai dan juga kasih sayang daripada insan yang bernama manusia. Pihak sekolah menyokong program ini berdasarkan kepada situasi semasa sekarang ini. Jika kita lihat bahawa banyak berlaku kezaliman terhadap binatang dan kita cuba memberi kesedaran kepada murid-murid saya bahawa haiwan-haiwan ini perlu kepada perlindungan dan kita tidak boleh untuk menzalimi haiwan ini kerana mereka juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memerlukan kepada perlindungan dan juga kasih sayang. Perkara yang paling penting ialah bukan saja kepada kelestarian alam, malah menyentuh sisi yang paling lembut dalam diri kita. Ucapan perasmian penuh makna pula diserikan oleh Muhammad Asri Muhammad Zawawi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kota Baru Sektor Perancangan, dan disusuli dengan gimik pelancaran program. Bagi saya, inspirasi untuk orang luar memang program ini salah satu saluran ataupun jalan untuk memupuk bahawa kasih sayangnya masyarakat ataupun komuniti kepada kucing. Walaupun kita daripada kucing, kita automatik kepada manusia sesama manusia, insan sesama insan. Saya memang berasa amat gembira menjadi murid tu yang saya inginkan kepada yang terbaik lagi. Kucing kalau nak mandi kena guna air suam, bukan air panas. Air suam. Perkongsian bermanfaat mengenai penjagaan kucing pula disampaikan oleh pengusaha hotel dan spa kucing, Ziana Abdul Rahman. Dia nak potong kuku kucing, dia dekat kuku macam ni, dia ada dalam tu ada warna putih. Sebenarnya saluran darah dia. Kita boleh potong sampai sikit dia, sampai sini dia. Jangan kena saluran darah warna putih tu. Sebagai manusia, kita berperanan untuk memastikan haiwan-haiwan terpelihara dan tidak dizalimi kerana haiwan juga ialah makhluk ciptaan Tuhan. Program diteruskan lagi dengan pameran haiwan yang menjadi antara tarikan utama hari ini. Di sini, murid berpeluang melihat pelbagai spesies haiwan dengan lebih dekat di samping dapat berinteraksi dengan haiwan tersebut. Fahman dan Mia juga tidak ketinggalan untuk merasai sendiri pengalaman ini. Melalui program ini,
Saya belajar bahawa dunia ini bukanlah untuk manusia sahaja, tetapi ada juga makhluk lain yang perlu meneruskan kehidupannya. Sebagai manusia yang dikurniakan akal, perlulah sentiasa peka dengan alam dan makhluk lain. Bagi Cikgu Faridah, dia percaya bahawa aktiviti ini bukan sahaja membuka ruang pembelajaran bermakna kepada murid-murid. Malah, ia dapat mengeratkan hubungan antara sekolah dan ibu bapa yang turut serta memeriahkan program bersama anak-anak mereka. Secara langsungnya kebaikannya sangat banyak, terutamanya kepada penerapan nilai-nilai, terutamanya untuk membentuk amalan sahsiah murid. Kerana di sini kita telah membentuk sifat tanggungjawab, sifat kasih, kerana untuk menjadi murid yang syumul, dia perlu memiliki kesemua aspek tersebut, terutamanya alam. Kerana kasih sayang kepada alam akan membentuk jati diri seorang murid yang lebih baik. Antara aktiviti lain yang turut diadakan ialah pertandingan melukis dan mewarna poster kucing. Melalui pendekatan ini, murid dapat mengekspresikan rasa kasih terhadap haiwan di samping memupuk kreativiti dan kesedaran tentang pentingnya menjaga kebajikan kehidupan lain seperti kucing. Program Sejernih Langkah Lestari Alam bakal melabuhkan tirainya pada hari ini dengan satu misi penting, menyantuni kucing jalanan di pantai cahaya bulan. Perasaan mereka bercampur baur dikala mendekati haiwan tiada bertuan ini. Sedih mengenang nasib kucing yang kurang menerima belayan. Gembira dapat menyuntik rasa kasih sayang yang amat didambakan haiwan comel ini. Harapan saya agar melalui program ini kita dapat terapkan amalan nilai murni untuk mengasihi haiwan ini supaya semuanya dapat hidup dalam suasana yang ceria, suasana yang gembira, suasana yang meliputi keseluruhan kehidupan di atas muka bumi ini. Aktiviti kebajikan haiwan ini mencerminkan keprihatinan dan sifat empati murid, guru serta komuniti terhadap makhluk yang memerlukan. Nilai ihsan yang dipupuk menjadi asas penting dalam membentuk sasiah diri murid yang penyayang dan bertanggungjawab. Kami sangat berharap agar nilai-nilai yang telah diterapkan dalam program ini akan sebati dalam diri murid, dan kami juga mengharapkan agar nilai yang dipelajari ini dapat dipraktikkan di dalam dunia sebenar murid-murid. Kerana program ini sangat baik untuk murid, kerana dia bukan sahaja untuk alam, tapi objektif utamanya adalah diri dan juga orang lain. Sebelum pulang, Fahman dan Mia mengambil inisiatif terakhir dengan meletakkan tabung makanan kucing di sebuah pondok berhampiran. Tabung ini disediakan agar pengunjung dapat membantu memberi makan kepada kucing yang berkeliaran di sekitar kawasan pantai ini. Saya mengharapkan agar kita dapat memberikan juga kasih sayang dan perhatian yang tinggi terhadap haiwan supaya keseimbangan hidup antara makhluk akan tercapai. Keprihatinan dan kesungguhan murid dalam menyantuni haiwan melalui program Sejernih Langkah Lestari Alam ini wajar dikagumi. Dalam usia sebegini, rasa cinta dan tanggungjawab terhadap haiwan lain sudah pun berakar dalam jiwa mereka. Dengan usaha berterusan, masa depan murid yang lebih lestari dapat dibentuk. Demi mereka, demi generasi akan datang.